Tuan-puan ada duit yang banyak dalam ASB dan tabung haji? Dengar ni. Hari ni tuan-puan, pulangan diberikan oleh tabung haji dan juga ASB hingga ke 5 tahun kebelakangan ini sudah tidak memerasangkan lagi antara 3 ke 5% sahaja. Tidak seperti 10-20 tahun yang lalu dengan pulangan yang diberikan oleh ASB dan tabung haji hari ini tuan-puan, pakar-pakar kewangan berpendapat mungkin tidak lagi mampu untuk menampung inflasi iaitu kenaikan harga barang. Harga barang ada yang naik 5%, ada yang naik 10%, sedangkan dividen yang kita dapat daripada ASB dan tabung haji sudah lagi tidak berbaloi. Kalau tuan-puan nak simpan untuk jangka masa panjang 2 tahun ke atas, jangan simpan duit di ASB dan tabung haji. Sebaliknya, alih ke dalam bentuk shilling emas ataupun jongkok emas sebegini. Melihat rekod kenaikan harga emas tuan-puan dalam tempoh 20 tahun terkini, bila dibahagikan setiap tahun, secara purata emas naik adalah sebanyak 10%. Kalau kita compoundkan dalam 20 tahun ini, tuan-puan, harga emas naik antara 600 ke 700%. Bukankah itu satu pulangan yang sangat berbaloi? 6 ke 7 kali ganda. Jadi bagi tuan-puan yang ada duit yang banyak, jangan biarkan duit yang banyak tersebut dalam akaun bank tuan-puan, hatta dalam akaun ASB ataupun tabung haji. Biarkan sekadar simpanan untuk dana kecemasan 3 ke 6 bulan pendapatan. Selebihnya alihkan ke dalam aset emas fizikal seperti shilling emas dan jongkong seperti ini. Nak mulakan tabungan emas hari ini? Klik pin video di profil saya untuk 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold. If you learn something, please comment.